10 tahun tu aku rasa macam bayar bunga saja. Lepas tu dekat komen tu beritahu lebih baik bayar bunga rumah sendiri daripada sewa bayar bunga bayarkan rumah orang. Ya, betul lah tu. Duduk betul. So aku macam aduh, bukan. Ini pengalaman aku rasa tak berbalik dekat situ. Tapi rumah tu macam mana pun bagi aku still harga naik, boleh semua. Tapi bagi aku rumah ni bukan aset, dia still liability. Still aku kena keluar duit kecuali lah dia dapat positive cash flow. Contohlah bayar bank 1,000, dapat sewakan 1,500. Tolaklah maintenance bla 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 bla, bersih ada 300. Bagi aku yang tu betul aset. Tapi selain daripada tu, contohlah nak main capital gain, tunggu lagi 5 tahun jual, 10 tahun jual, masa tu untung. Isu dia 10 tahun tu still negatif. Aset tu bila dah jual 10 tahun nanti baru jadi aset. So benda-benda macam tu lah. Dia macam ni, dia rumah ni betul lah tadi dia cakap kat hang, better bayar bunga rumah sendiri daripada bayar bunga rumah orang lain.